silakan beri manfaat dan prosedur yang dapat sampai di media sosial. Nama aku Ali, first year degree, SEM 2. Makin dekat dengan exam ni, makin banyak assignment yang datang. Aku cuba buat, tapi makin cuba makin susah. Bukan tak nak buat. Few moments later. Aku faham je apa yang nak dibuat. Tapi entah kenapa, otak aku kosong. Macam tiada apa. Hai. Halo Ali. Assalamualaikum. Tak. Ni Red. Aku punya assignment ni susah sangat Red. Aku dah pening kepala macam mana nak buat ni. Apa kata kan Red kan? Kau, upah kau, buatkan kerja aku, nanti aku bayar lah. Macam ni. Oh, okey. Tak apa Ali. Boleh je. Aku tolong kau buatkan semua assignment tu. Betul Red? Serius? Tapi lepas kita buat tu, faham-faham lah. Kita bincang tepi soal bayaran. Aku bayar kau berapa je kau nak? Kali. Ni je aku ada tau. Ni kalau kau tukar currency ni, jadi RM10 tau. Betul. Yes dah. Okey. Boleh. Kita buat assignment kau. Cepat tu, nanti orang nampak tu. Okey, Nana. Okay bro, thank you. Meanwhile. Ni rasuah ni. Tak apa, siap korang esok. Prof, Ya? saya ada benda nak dilaporkan. Apa tu? Duduk dah dulu. Saya ada terdengar perbualan antara Ali dan Zarif. Saya dengar mereka berbincang mengenai bayaran tentang tugasan. Saya rasa ini adalah rasuah akademik. Saya rasa perkara ini tak boleh dibiarkan. Awak cakap dia orang macam tu, awak ada bukti ke? Ada Prof, Kan? ini buktinya. Terima kasih. Uish, ni hal yang serius. Rasuah akademik boleh merosakkan integriti universiti. Tapi tak apa, saya akan ambil tindakan. Terima kasih atas laporan. Terima kasih Prof. Lepas ni kita pergi yoga ke? Okay, boleh. Kamu dua ni kenapa lambat? Kamu Ali dengan Zarif kan? Nanti lepas kelas jumpa saya. Saya ada benda nak cakap. Oi, asal lecturer nak jumpa kita tu? Nak ajak kita pergi cafe kot? Oh, boleh juga. Okey, baiklah kelas. Untuk itu saja kelas kita pada hari ini. Boleh selesai. Duduk. Tak, korang dah buat apa ni? Korang sebenarnya dah terlibat dalam rasuah akademik. Rasuah akademik ni bukan merosakkan akademik je, tapi merosakkan masa depan korang. Saya faham korang ada tekanan dalam akademik, tapi jalan yang korang pilih ni adalah jalan rasuah, dan jalan rasuah bukan jalan terbaik. Saya minta maaf Prof. Saya tak tahu apa saya buat. Saya rasa sangat bersalah. Saya tertekan dan saya buat keputusan yang salah. Minta maaf Prof. Saya sedar apa yang saya buat ni salah Prof. Saya minta maaf Prof. Ali, Zarif pun sama. Saya nak pesan dekat korang berdua ni, kejujuran dan integriti tu lebih penting daripada markah saya tahu. Saya harap kamu berdua ni dapat ambil pengajaran atas apa yang berlaku ni. Tetapi tindakan tetap perlu diambil. Saya harap kamu berdua dapat mengambil iktibar atas apa yang terjadi. Okey? Boleh bersuara. Ingin membual beberapa orang komuniti untuk kita bertanya berkenaan pendapat mereka berkenaan dengan video lakonan kami. Okey, jom kita menemui mereka. Baik, Alhamdulillah. Bagi pendapat saya rasa video ni amatlah memberi pengajaran yang baik kepada, terutamanya kepada pelajar. Kerana kita sebagai pelajar mestilah menyiapkan assignment bukan dengan cara mengambil rasuah. Kerana sekecil-kecil rasuahnya, dia boleh memberi impak yang besar kepada negara kita sekarang. Itu saja. Penjelasan dan pendapat yang baik daripada korang. Terima kasih. Apa yang saya lihat dalam video ni sangat menarik untuk masyarakat sekarang ni. Kita tengok video ni sebabnya dia banyak bagi pengajaran tentang rasuah. Jadi masyarakat ni dapat mengelakkanlah daripada rasuah ni. Video ni lebih baik publishkan lagi. Mas Fazli. Okey. Dan memberikan pendapat yang sangat baik kepada kami. Terima kasih. Okey. Sama-sama.